Dalam perhatian saya, golongan yang melakukan dakwah ziarah rumah ke rumah untuk ajak orang ke masjid, tapi setengahnya daripada tak betul sebab ada bila di depan rumah mereka akan melihat dalam rumah mana isteri anak perempuan tak tutup aurat. Apa komen? Jawabnya, tak kira jemaah mana pun, adab pergi rumah orang. Yang pertama nak panggil orang, beri salam. Nampak? Beri salam. Assalamualaikum, biar jelas molek. Banyak mana beri salam? 3 kali. 3 kali jawab, balik. Mari lain kali pula. Apa? Kemungkinan dia tidur, kemungkinan dia tak ada di rumah, atau dia ada rumah tapi dia tak mau jumpa denganmu. Ada hal. Di setengah kadang kita 3 kali 30 kali panggil. Nampak? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dak padang depan gigot biram pula. Okey tikak. Nampak? Gok belakang pula, jolok atas. Jolok atas. Yang dia bodoh. Nabi kata 3 kali lah. Kadang-kadang dia dengar dah tapi dia tak mau jumpa kita, ada dia masalah. Tak mau tengok muka kita hari ni. Balik dulu dah. Apa klinik rumah. Panggil. Tu dah kena dah situ. Tapi kalau darurat tak apa, 1000 kali pun tak apa. Macam rumah terbakar. Rumah terbakar, kita tengok nyala dah hatak mau dia. Kita pergi panggil 3 kali salam, tak jawab, kita pun balik. Nyangur kawan tu. Jangan awak bodoh gitu. Tu bab menyelamat nyawa. Tu lain. Baik, bila kita nak duduk panggil orang, rumah pintu dia terbuka, jangan pergi kat pintu. Tak boleh. Haram. Pintu buka, kita mari duduk jauh. Kat mana ulama kata? Kat mana kita duduk tak nampak dalam. Duduk tepi lek ni ke? Ni dinding, ni pintu. Duduk tepi lek ni. Jadi dia buka pintu tak nampak dalam. Nampak? Hak pintu buka, mari depan pintu, orang tu tak reti bahasa biadab. Mu jemaah mana pun kurang ajar orang ni. Pintu dia buka, dia ada depan pintu masuk. Nampak dah dalam rumah. Haram hukumnya kerana menengok dalam rumah orang tanpa izin. Kalau jual dijawab Waalaikumsalam, boleh masuk? Dengan tak jawab, tak boleh masuk juga. Ada orang jawab salam ni masuk. Jawab salam bukan suruh masuk. Suruh masuk, udhul, masuk baru boleh masuk. Ni dah tengah tu panggil tak dengar. Assalamualaikum, Waalaikum. Buka diri pintu. Assalamualaikum. 3 kali pula dalam. Tengok pada dalam. Bodoh sungguh. Tengok pada janggut serung. Tapi bodoh. Tak jadi apa kau? Masuk tu dalam bilik air. Buat benda Nyanyi kawan tu kalau pakai sesuk tak apa, wajib Melayu. Ni tak akan sangat benar. Tok imam pula tu balik awal. Tak reti bahasa. Jangan duduk kat pintu nampak orang dalam. Tak boleh. Nak ajak orang baik pun tak boleh. Jangan duduk kat tempat nampak orang di dalam rumah.